Assalamualaikum. So hari ini saya berada di hadapan trailhead Bukit Kiara. So pada hari ini saya akan melukis Unicorn 2.0. Okey, kita dah start Kita dah start untuk melukis Unicorn. So yang tu kita punya rakan-rakan tim diketuai oleh kita punya guide Mak Doris yang belakang ni. Okey. So, nak tahu macam mana dia punya track? Saksikan. So, kita dah masuk track hutan di Bukit Kiara ni. So, untuk melukis unicorn. So, dia punya track lah. Sama juga seperti keadaan hutan-hutan di tempat lain pun, kita kena sentiasa awasi kita punya langkah lah, awasi kita punya step. Bunyi unggas di dalam hutan So ni antara faktor kenapa saya suka orang kata trek dalam hutan ni, hiking ataupun trail. So bunyi-bunyi alam macam ni sangat menenangkan. Bunyi-bunyi unggas cengkerik-cengkerik hutan ni. So agak ramai juga kita punya rakan-rakan tim kita punya line up. Anggaran ada lebih kurang 20 orang lah, sekitar 20 lebih orang lah. So inilah dia punya track. Ada masa kita akan berjalan landai, so ada masa kita akan pacak sikit, kemudian turun roller coaster dan naik balik sehinggalah selesai. So untuk Unicorn Trail perjalanan kita ambil lebih kurang 11 km. Anggaran 11 km. Satu perjalanan yang agak long trail lah. Untuk masa pula bergantung kepada pace masing-masing. Sekitar 3 jam ke 4 jam lah. 3 jam ke 4 jam untuk habiskan satu lukis unicorn ni. Alright, sambung lagi. Kita dah sampai ke checkpoint yang pertama. So ni jalan tar. Kita baru saja keluar daripada hutan sana. So sekarang kita take 5 bersama rakan-rakan tim yang lain. Ambil nafas dulu dalam 5 minit sebelum kita teruskan perjalanan lagi. So ni lebih kurang 1 meter yang pertama lah. Kita berbaki anggaran dalam 9 km macam tu. Alright, teruskan perjalanan. Okey, daripada checkpoint tempat kita berehat tadi, kita dah meneruskan perjalanan untuk melukis unicorn. So ni antara track lah. So, sekarang kita sedang menurun sebelum kita sampai ke checkpoint yang seterusnya. Kemudian kita akan mendaki lagi. Rider. So untuk Unicorn Trail ni sebenarnya kita berkongsi dengan laluan mountain bike, laluan berbasikal. Awasilah kita punya penglihatan tu. Sebab mereka laju mereka laju dan dia susah nak break dalam keadaan yang cerun macam ni lah. Okey, kita jumpa lagi. So daripada laluan hutan kita dah keluar ke laluan jalan raya untuk kita masuk ke trek hutan yang selanjutnya.
So ni depan dengan belakang kita punya rakan-rakan tim lah. Alright, kita teruskan sambung perjalanan. So selepas penat kita mendaki melalui, so kita take 5. Kita take 5 seketika sementara menunggu rakan-rakan tim lain. So ni antara kita punya tim member lah, yang masing-masing kepenatan. Tiga. Right. Sini kita akan melalui trek hutan semula. Sana, di situlah fasa cabaran kita akan bermula. Okay. Daripada tempat rehat kita tadi, so kita dah meneruskan perjalanan melalui trek hutan untuk sambung melukis unicorn lah. So ni antara laluan dia, dah mula sedikit demi sedikit untuk pacak lah, kita boleh kata. Agak berpeluh untuk melalui trek yang trekking Bukit Kiara, laluan Unicorn Trail. Saya ni cerunan lah, kita boleh kata gaung cerun lah, tebing. Kita berada di kaki tebing, so kena sentiasa awasi kita punya step daripada tergelincir dan sebagainya. Satu pengalaman yang menyeronok lah. Di samping kita melakukan aktiviti sihat outdoor, bertrekking pada hari ini, ada juga taktikal Unicorn Trail ni. So macam mana kita nak tahu apa lagi taktikal yang akan datang? Saksikan. Kita berehat seketika, kita regroup dulu sementara menunggu rakan-rakan tim yang lain. Ni dia rakan-rakan kita. Say hi. Hai. Sempat lagi. Okay. Kita regroup dulu dekat sini ya, sementara menunggu rakan-rakan tim kita yang lain yang masih ada di belakang sana sebelum kita meneruskan perjalanan. So ni antara laluan teknikal lah yang terpaksa kita lalui. Step akar kayu, step jalan landai tanah. Jalan trek agak sedikit. Okey, kita dah jumpa landai ya. Kita dah jumpa landai sebelum meneruski pacak yang lain. So ni antara cabaran kita, terpaksa membongkok melalui bawah pagar. Cabaran tunggu kita lah. Sebelum kita meneruskan perjalanan kita, ada taktikal sedikit trek yang agak pacak daripada sini ya. Laluan yang agak mencabar, pacak sebelum sampai ke puncak Starbucks Point. Laluan dia jalanan pacak. Ini seksi kita yang terakhir, lepas tu dah relax.
kita dah jumpa kita punya midpoint aka peak. Starbucks pun sampai Starbucks. Makan. Kacang-kacang. Starbucks tu air Starbucks. Starbucks coffee. Americano. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salah orang. Mesti. Starbucks. Okey, sampai Starbucks. Ni kita berehat agak lama lah. Sementara menunggu rakan-rakan yang lain Okay, so di checkpoint Starbucks ni kita dah berjalan lebih kurang 6 km lebih kurang 6 km lah. So sekarang jam menunjukkan pukul 10.45. 10.45. So tadi kita start pukul 8 pada pukul 8, sekarang pukul 10.45. Berjalan anggaran kurang lebih 2 jam setengah. So kita take bite dulu ni. Saya makan apple. Sambil-sambil kita menunggu rakan-rakan tim yang lain sama sweeper di belakang sana. Santai makan nasi lemak. Makan nasi lemak. Lain ada yang berehat, minum kopi. Layan kopi di Starbucks. Kopi panas Kopi panas. Mental kena sado, fisikal kena sasar. Okey, so daripada checkpoint Starbucks tadi, kita dah start dan mulakan perjalanan balik untuk sambung melukis unicorn di Bukit Kiara ni. Kali ni kita trekking santai-santai, turun naik, ada roller coaster sedikit lah. Taktikal yang kita perlu melalui jalan-jalan step berakar. Total distance 6 kilometers. Work count out for a total of Anggaran 2 hours sudah jalan 57 6 minutes kilometer lah. 12 seconds. Pace for the last kilometer 1 hour 17 minutes 53 seconds. Menegak. Laluan menegak. Masih lagi meneruskan perjalanan dengan laluan trek yang agak taktikal semasa menurun, yang memerlukan kita berpaut pada kayu ataupun awasi kita punya langkah daripada batu dan juga step-step tanah. Inilah antara cabaran yang perlu kita lalui sepanjang trek melukis unicorn di Bukit Kiara ini. So, jumpa lagi. Antara halangan balak melintang dengan sesi foto-foto balak melintang di kita boleh kata punca air lah, anak sungai kecil.
Okay, kita berehat tadi sementara menunggu rakan-rakan itu baru sampai. So kita berehat di jalan raya yang kita akhirlah bersama sweeper baru saja sampai. Kurang lebih 15 minit 10 minit macam tu lah daripada kita yang dah berehat tadi. So kita bagi peluang dia rehat seketika dahulu. Jam menunjukkan pukul 12.30. Kita dah bertrekking lebih kurang 4 jam lebih lah. Tadi kita start pukul 8, 9, 10, 11, 12 4 jam setengah. Masih lagi meneruskan perjalanan untuk sampai ke poin yang terakhir. Alright. Alhamdulillah, cerunan turun yang terakhir dan kita akhirnya telah pun sampai dengan selamat tanpa injet. So yang paling penting tanpa injet. Weh, tahniah guys. Tahniah. Jangan lupa like, share, subscribe. Tahniah. Banyak FPS.